JDT sambung kontrak dengan Nike sampai 2029. Lama betul. So ini bermaksud JDT dah pakai Nike ni 12 tahun weh. Sejak tahun 2017 lagi Nike taja JDT. Tak ada chance lah kita nak tengok JDT pakai Adidas ke, pakai Puma ke, ataupun pakai brand lokal macam AL Sports ke, kaki jersey ke. Memang tak dapat lah bro. Dah JDT dah sambung kontrak dengan Nike sampai 2029. Parley harap lah JDT ni dapat lah template baru ataupun template elite ke daripada Nike kan. Tapi kalau tanya Parley memang susah lah. Sebab tim-tim macam J-League, macam San Francisco, Hiroshima, Kashima Antlers, lagi apa, yang tim-tim J-League yang top dekat Asia ni pun susah nak dapat design sendiri eksklusif ataupun design elite, apatah lagi JDT kan. So JDT ni kena tukar kot main Liga Eropah. Barulah Nike bagi JDT ni jersey design sendiri kot. So korang rasa macam mana? Boleh komen kat bawah.